Iran dan Israel dari api perih ke seimbangnya ketakutan yang senyap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Israel isytihar meneh. Iran pun isytihar meneh juga. Tetapi Amerika Syarikat mengikut kata Presiden Donald Trump, Amerika yang meneh. Bagaimanapun sebenarnya apa yang berlaku di antara Iran dan Israel bukan sekadar satu ketegangan sementara, perang sementara atau siri serangan tindak balas yang sementara. Ia sebenarnya merupakan titik perubahan dalam landscape politik dan ketenteraan di Asia Barat yang telah mengubah keseimbangan kuasa serantau. Walaupun bagi saya, apa yang saya nilai, tidak ada yang meraih kemenangan mutlak. Namun hasil akhirnya jauh lebih mendalam daripada sekadar apa yang kita tengok dalam media arus perdana ataupun dalam sosial media. Perkara yang paling ketara sekali dalam pusingnya konflik ini ialah tiadanya yang menang secara jelas. Sebaliknya, yang muncul ialah keseimbangan ketenteraan bersifat menakutkan. Satu keadaan tiada menang dan tiada kalah yang boleh membawa kepada tempoh tenang yang panjang. Mungkin tak akan perang dalam masa yang panjang di Asia Barat, khususnya di antara Israel dengan Iran. Agaklah dah. Sebelum ini Israel dilihat sebagai kuasa mutlak yang bebas bertindak buat apa saja ikut suka hati, sama ada dari segi udara, teknologi ataupun risiko. Saya lapuk dia dah hebat sangatlah. Namun pada hari ini Israel telah menjadi sasaran serangan langsung dari Iran, dari milisia proksi Iran seperti dengan Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza dan Houthi di Yaman. Ini memaksa Tel Aviv menilai semula setiap tindakannya. Nak perang, kena buat gapo tu kena nilai semula. Sebaliknya pula, Iran berjaya memberikan respon tindak balas yang terkawal tetapi tegas. Membentukkan satu doktrin pertahanan baru yang menghantar mesej, yang menghantar risalah jelas kepada semua kuasa serantau. Bukan kepada Israel sajalah, kepada negara-negara Arab, Turki, malah kepada Amerika dan negara Barat juga. Buat pertama kali sejak mula ditubuh pada tahun 1948, iaitu 77 tahun lalu, keunggulan Israel mula kelihatan tercalar. Tak seperti dulu dah. Ia selama ini disanjung sebagai negara yang mustahil diserang. Berkuasa dari udara, dari laut, bahkan dari dunia cyber pun dia paling kuat. Tetapi kini serangan balas daripada Iran mencalarkan mitos ustura keunggulan mutlak ini. Tak ada dah, habis cicing. Walau tidak runtuh sepenuhnya, namun mitos atau ustura tamnan ni, tamnan Israel ni, yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dijamu, telah mula musnah. Iran bukan sahaja mencabar dari segi simbolik, malah berjaya menyampaikan mesej ketenteraan dan politik secara serentak sekaligus mengubah peraturan permainan di Timur Tengah adik kakak. Iran pula menunjukkan bahawa ia bukan lagi kuasa yang sekadar bertahan. Kini ia mampu menyerang dengan cara strategik dan teratur walaupun tak ada bom nuklear lagi. Serangan drone, serangan buruh perpandu yang canggih bukan sahaja tepat, malah dihantar dengan isyarat politik yang jelas bahawa Iran adalah kuasa yang tidak boleh diabaikan. Apa yang lebih menarik, Iran tidak terbawa-bawa dalam permainan retorik atau emosi. Ia tahu had tindak balasnya. Inilah yang menjadikan tindakannya dipandang hormat oleh banyak negara pada waktu ini. Malah menonjolkan kematangan politik yang tidak banyak dimiliki oleh negara-negara di rantau Asia Barat, khususnya negara Arab. Tak ada main politik seperti dengan Iran ni, panah, bijak, saudara-saudari semua.
Walaupun kelihatan perang antara Israel dan Iran ini akan menjadi perang besar, realitinya selepas serangnya dua belah pihak berlaku, ia menciptakan suasana lain di mana kedua-dua belah pihak perlu berjaga-jaga. Tiada perang yang menyeluruh, tiada konfrontasi besar-besar. Tak jadi deh. Apa yang berlaku ialah penyusunan semula strategi kedua-dua pihak dan negara-negara terlalu. Keadaan ini mungkin tidak membawa kepada perdamaian kekal, tetapi ia pasti telah memecahkan pola lama yang berasaskan keangkuhan dan dominasi sebelah pihak. Kini semua pihak sedar perang besar hanya akan membawa kerugian yang menyeluruh, bukan sahaja kepada tentera dua belah pihak, tetapi juga kepada ekonomi, kestabilan politik dan kredibiliti antara bangsa. Ini bukan penghujung konflik, adik kakak, tetapi satu permulaan fasa baru yang lebih rumit namun lebih berhati-hati. Satu fasa di mana keseimbangan kuasa menjadi penentu, bukan keunggulan sebelah pihak. Iran tidak menang, Israel tidak kalah, tetapi Timur Tengah kini sedang memasuki babak baru, babak di mana ketakutan bersama menjadi penghalang kepada letusan perang besar, dan keseimbangan kuasa menjadi asas kepada kestabilan relatif. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.